teknologi diesel ini telah ada proof, ada bukti data yang menunjukkan sebarang kerja yang memerlukan keadaan yang lebih berat, heavy duty, mereka boleh buat. Ya, mereka boleh buat berbanding dengan motor. Cuba kita dengar pula yang Pro EV, tim Pro EV berkata tentang penjimatan yang dapat didapati daripada penggunaan kenderaan komersial EV. Apakah penjimatan ni? Ya, Cik Nik. Semangat, Cik Nik. Semangat. Ya, betul.